semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, duduk semua. Duduk. Terima kasih Ustazah. Okey. Ya. Okey, semua sihat ke? Sehat. Alhamdulillah. Dah makan ke? Dah. Makan apa? Makan nasi. Makan ketupat. Sabar satu-satu. Ya Wadina. Saya tadi makan ketupat dengan rendang daging. Ketupat dengan rendang daging. Sedapnya. Saya Ya, makan Alis makan apa? Laksam dengan spaghetti. Saya. Ya, Zawirah makan apa pula? makan nasi lauk gulai daging sedap mau. Gulai daging. Sedapnya. Syazana makan apa? Syazana minum air masak. Syazana minum air masak je. Syazana tak makan ke? Dia puasa hari ni, tapi orang lain raya. Oh, okey. dia minum air? Tak habis lagi puasanya. Okey, tak apa. Okey. Jadi, semua dah ready ke untuk belajar hari ni? Dah. Okey, sebelum tu Ustazah nak masing-masing tengok dekat bawah kerusi masing-masing. Ada sampah tak? Ke baru sapu kelas? Tak ada, Zawi Rahman tadi. Zawi Rahman dah sapu. Ya. Kawan-kawan dah ucap terima kasih ke dekat Zawi Rahman? Zawi Rahman. Bagus. Sama-sama kawan-kawan. Okey. Jadi semua dah ready ke untuk belajar hari ni ni? Dah. Jadi sebelum tu kita akan baca dulu lafaz syahadah. Ingatkan semua? Okey, jom baca sama-sama. 1, 2, 3, mula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud dia? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, pandai semua. Bagi tepukan. Okey. Jadi, Ustazah, Ya. nak bagi tahu. Ya, ada ada apa? seorang tak datang, Ustazah. ya Ustazah pun nak tanya ni. Sikit sangat kena sawak hari ni ni. Betul. Kenapa kawan awak pergi mana? Kawan saya nama dia Hafsah, dia tak sihat. Dia tak sihat. Dia Dia demam. Semalam dia datang kelas ke tak? Datang. Hari ni lah baru tak hadir. Ya. Okey, tak apa. Nanti Hafsah belajar lain dengan Ustazah. Okey, Okey. Ustazah. Jadi 4 orang je hari ni ya. Jadi Ustazah nak fokus betul-betul. Okey, hari ni kita akan belajar apa? Siapa tahu? Tak tahu. Okey, sebelum tu Ustazah nak tunjuk satu video. Siapa nak tengok video? Okey. Ustazah nak tunjuk satu video. Dia tengok betul-betul tau. Okey, Ustazah. Ustazah boleh besarkan tak? Ya, sekejap. Ya. Cerita ke Ustazah? Tak, dia lagu. Mesti awak tak pernah dengar lagu ni. Betul. Nampak tak Wadina? Nampak. Langit biru terhampar luas, bintang gemerlap bercerita, gunung tinggi, lautan dalam, semua tunduk padamu. Ampun pagi menyapa lembut, burung berkicau memujimu, daun-daun pun ikut bertasbih, menyebut namamu ya Allah. Rintik hujan turun perlahan,
Okey? Okey. Okey. So jadi sebelum tu Ustazah lupa. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Eja macam mana Ahad? Alif, Dan Ahad. Okey, tarikh hari ni? Hari ni 9 Januari. 9 Januari. 9 hari bulan 1 ya. Ya. Okey. Okey. Jadi Ustazah nak tanya tadi, Ustazah dah tayang video kan? Ustazah nak awak keluarkan apa yang awak nampak daripada video ni. Okey? Ustazah ulang sekali lagi. Ke awak tahu awak nampak apa? Awak ingat tak awak nampak apa tadi? Ada apa? Ikan. Ada ikan. Eja macam mana ikan? Alif. Ya. Kaf. Nun. Ikan. Ikan. Okey, lagi ada apa lagi? Burung. Eja burung macam mana? Ba. Waw. Ra. Wow. Okey, lagi ada apa lagi? Bintang. Okey, macam mana Eja bintang Syazana? Balas ke sana. Ya. Nun. Ada ombak. Ada ombak. Okey, ombak macam mana Zahira? Macam sing tu Zaza. Geduk-geduk. Eja macam mana? Alif. Waw. Mim. Kaf ke kof? Kaf. Kof. Ya, kof. Okey. Cukuplah. Okey, jadi Ustazah tak perlu tayang dalam video tu sekali lagi, okey? Okey, jadi ada yang awak bagi tahu bagus dia, awak bagi tumpuan kepada Ustazah punya video. Okey, jadi awak boleh keluarkan burung, bintang, ombak, ikan, apa lagi? Awak nak hujan lagi? Awan lagi? Pokok lagi? Bunga lagi apa lagi? Rumput. Zahir Rahmah? Langit. Okey. Air. Jadi air. Okey, bagus semuanya. Okey, jadi siapa yang ciptakan semua ni? Dia tumbuh sendiri? Macam mana ombak boleh tumbuh? Bintang memang ada Zaza. Apa ada dia melahirkan ke dia tiba. Bintang memang ada. Okey, lagi? Mak saya kata Mak Syazana kata kita tak boleh bunuh burung. sebab Sebab burung tu Allah yang cipta. ya, Allah yang cipta. Siapa yang cipta? Allah. Allah. Siapa yang cipta? Allah. Okey. Allah yang cipta bintang Zaza. Ya, Allah yang cipta bintang, Allah yang cipta ombak, Allah yang cipta Mana ikan. ke atas tu? Ya. Meja siapa yang cipta? Manusia. Nampak tak bezanya? Tapi penggunaan bahan meja ni daripada siapa? Kayu. Siapa cipta kayu? Pokok. Pokok. Siapa cipta? Pokok yang Kayu daripada pokok. dia kayu daripada pokok. Pokok siapa yang cipta? Allah. Kembali semuanya kepada Allah. Okey, jadi Ustazah nak tanya, Allah tu wujud ke? Wujud tu apa Zaza? Ada. Awak boleh nampak ke Allah tu? Tak nampak, tapi Allah tu ada. Kalau tak macam mana Allah boleh buat burung? Tapi tak nampak. Tapi tak nampak. Ya, sebab Allah tu maha berkuasa. Allah tu maha kuasa. Jadi dia boleh ciptakan semua ni, tapi kita tak nampak kewujudan dia. Tapi kita kena tahu yang dia tu ada. Okey, jadi Ustazah nak tanya lagi. Apa sifat-sifat Allah? Tak tahu. Sebab kenapa awak tak tahu? Allah boleh cipta bintang. Yelah. Tak Apa pernah sifat? belajar. Tak pernah belajar, tak pernah nampak Allah. Macam mana kita nak tahu, betul? Betul. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Okey semua? Okey, salah. Okey. Maksudnya kita nak tahu pasal Allah. Ya, kita nak tahu pasal Allah. Okey. Syazana. Sifat Syazana macam mana Zahir Rahmah? Putih. Putih. Okey. Sifat Zahir Rahmah macam mana Wadina? Cantik. Cantik.
Okey? Okey. Okey. So sekarang fokus kepada kat depan semua. Okey. Sama-sama dengan Ustazah baca objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran. Di akhir pelajaran, murid dapat mengenal pasti sifat-sifat Allah dengan tepat selepas aktiviti tepuk sifat Allah. Okey, jadi hari ni untuk yang pertama awak akan kenal pasti sifat-sifat Allah. Okey? So jadi macam tadi Ustazah kata, sifat-sifat Allah ni ada banyak. Tapi kita akan belajar 20 sifat Allah. Tapi hari ni kita akan belajar 10 sahaja. Okey? 10 sahaja. Okey. So jadi semua tengok ke depan. Okey. Semua Ustazah nak ikut Ustazah. Sebut satu-satu. Wujud. Inilah yang tadi tu. Siapa yang tak tahu apa itu wujud? Ustazah nak tahu apa itu wujud. Wujud tu maksudnya ada. Awak wujud tak? Sebab apa? Sebab Syazana ada. Okey. Bakok. Okey. Qiyamuhu binafsi. Okey. Kidam. Okey. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey. Jadi seterusnya. Okey. Tadi ada berapa tadi? 5. Ada 5. Okey, ada 5 lagi. Berapa tadi Ustazah kata nak belajar hari ni? 10. Okey. Yang ke berapa ni? Yang ke-6. 6. Okey. Wahdaniyah. Iradat. Hayat. Kudrah. Ilmun. Okey. Jadi awak dah tahu 10 sifat Allah. So yang ni awak kena ingat. Awak kena ingat ciri-ciri ni. Macam awak ingat sifat-sifat kawan awak lah. Lawan, lembut, cantik. Awak pun kena ingat sifat-sifat Allah ni. Okey? Tapi bahasa Arab lah. Ya. Okey, nanti kita tengok maksud dia. Okey? Okey. Nanti kita belajar. Okey. Jadi Ustazah nak sekarang Ustazah akan pilih satu orang dia akan baca, yang lain ikut dia baca. Boleh? Boleh. Okey. Siapa nak volunteer? Saya. Okey, Wadina. Bangun. Okey, kat situ je tak apa. Okey, nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Okey, datang ke depan pun tak apa. Okey. Okey, Wadina sebut, yang lain semua ikut. 10 ke Ustazah? 10. Ya, ke semua. 5 je dah. 5 je dah. Okey, sebut ni 2 kali. Satu sifat tu 2 kali. Okey. Wujud. Bakok. Qiyamuhu binafsi. Qidam. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, terima kasih Wadina. Pandai Wadina. Okey. 5 lagi sifat Allah. Siapa nak sebut? Siapa nak datang ke depan? Anis. Okey, Anis datang ke depan. Okey, Anis baca, semua ikut. Boleh. Okey. Wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Hayat. Okey. Dah lah 5. Okey, jadi awak dah tahu 10 sifat
sifat Allah. Okey, sifat Allah yang ni. Okey. Nanti kita belajar satu persatu, okey? Okey, jadi awak dah ingatkan ke 10-10 ni? Ustazah kena tanya dulu. Ustazah kena tanya dulu. Okey. Ustazah, kita akan buat satu aktiviti. Nak buat aktiviti ke tak? Ustazah nak tengok awak ingat ke tak? Okey. Jadi aktiviti dia adalah bila Ustazah akan paparkan satu perkataan sifat Allah dekat depan. Kalau awak rasa dia adalah sifat Allah, awak kena tepuk satu kali. Tapi bila keluar dekat depan ni bukan sifat Allah, awak jangan tepuk. Okey, boleh? Boleh. Kalau keluar sifat Allah, awak kena Tepuk tangan. berapa kali? Satu sahaja. Kalau bukan sifat Allah, Tak payah tepuk. tak payah tepuk. Okey. Tepuk sekali je Ustazah. Ya, tepuk sekali je. Okey, dah ready ke? Dah. Takut je Ustazah. Siapa salah kita tengok ya. Kita tengok siapa salah. Okey. Dah mula tu. Dah mula dah. Dah nak kira. Okey, 1 2 3. Ni apa? Ayat. Ayat. Okey. 1 2 3. Okey, sekali lagi ni. 1 2 3. Apa tu Okey. Ustazah? Ni apa ni? Istidraj. Istidraj. Dia sifat Allah ke bukan? Macam Dia bukan ni dah. Dia bukan sifat Allah. Okey. Okey. 1 2 3. Okey. Ni apa? Bakar. Dia sifat Allah ke tak? Ya. Betul. Okey. 1 2 3. Syazana? Saya ingatkan wujud. Awak ingatkan wujud. Okey, ni apa semua? Wujud. Ini wujud, bukannya wujud. Bunyi macam sama. Bunyi dia macam sama tapi tulisan dia lain, ejaan dia lain. Okey? Okey, awak kena, Syazana kena tengok hati-hati tau. Okey. Maaf Ustaz. Tak apa. Ni sifat Allah ke bukan? Bukan. Bukan. Tak ada pun tadi kita belajar. Okey, seterusnya ni. 1 2 3. Okey, ni apa? Ilmun. Okey. Seterusnya. 1 2 3. Ni Tak pernah nampak. tak pernah nampak. Dia bukan sifat Allah. Okey. Okey, 1 2 3. Okey, ni apa? Baca sama-sama. Mubarakatuhu lil hawadith. Okey. Dia sifat Allah. Betul. Seterusnya. 1 2 3. Okey. Ni apa baca? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Dia sifat Allah. Okey. 1 2 3. Okey, ni bukan sifat Allah. 1 2 3. Okey, ni apa? Iradat. Okey. Okey, dah habis. Idarah lah Ustazah. Baca idarah. Idarah tu apa? Idarah tu pejabat. Pejabat. Ya, betul-betul. Tapi bukan. Okey, jadi Ustazah dah tengok. Okey, Syazana je tadi yang salah tapi tak apa sebab Syazana kena buat latihan lagi lepas ni. Okey. Jadi ya keliru. Jadi lepas ni Syazana awak ingat dulu ke 10 ni sebab nanti kita akan belajar lagi 10. Okey? Okey, salah. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok pula. Semua penat ke nak minum air dulu? Okey, je ni Ustazah. Okey je. Okey. Seterusnya, okey, ikut sama-sama dengan Ustazah. Yang seterusnya kita akan belajar yang seterusnya, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran. Di akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan sifat-sifat Allah dengan tepat selepas aktiviti rantaian sifat Allah. Okey. Jadi seterusnya tadi awak dah tahu kan 10 sifat Allah. Tapi sebenarnya dia ada susunan-susunan dia daripada yang pertama sampailah yang ke-10. Jadi sekarang kita akan hafal
ikut satu-satu-satu. Okey? Ikut turutan dia. Boleh? Boleh. Okey. Bermula yang pertama adalah wujud. Buat semua tangan. Wujud. Okey. Yang kedua, kidam. Kedua, kidam. Okey, ketiga, bakok. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, kelima, qiyamuhu binafsi. Keenam, wahdaniyah. Ketujuh, kudrah. Kelapan, iradah. Sembilan, ilmun. Sepuluh, hayat. Okey, jadi awak dah ingat ke? Kita try Kita try. Okey, Ustazah sebut nombor mana? Awak akan Ustazah sebut nombor, awak bagi tahu sifat. Apa, okey? Pertama, semua sekali. Ustazah tak nak papan dekat depan. Ustazah nak tengok. Awak ingat tak? Wujud. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kelapan. Sembilan. 10. Okey, pandai semuanya. Okey. Jadi, sekali lagi Ustazah nak buat satu lagi aktiviti. Okey, dengar elok-elok Okey, aktiviti ni dinamakan rantaian sifat Allah. Di mana contoh kata Syazana orang pertama, Zawi Rahmah kedua, Anis ketiga, Wadina keempat. Okey, bermula daripada Syazana akan sebut dulu sifat Allah yang pertama. Apa? Wujud. Okey, Syazana sebut wujud. Zawi Rahmah dia kena ulang balik apa yang Syazana bagi tahu dan tambah dengan sifat yang kedua. Okey, contoh Zawi Rahmah. Ya, dan Mana nanti Ustazah? Nanti saya jadi banyak. ada jadi banyak, nanti kita akan ulang balik sampailah habis ke 10 tu. Boleh ke? Okey. Jadi Syazana, kita mula daripada Wadina lah. Baru ada. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, boleh? Okey, Ustazah tunjuk je terus bagi tahu perkataan, okey? Okey. Wadina, starting. Wujud. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima, qiyamuhu binafsi. Okey,
dengan Anis. Boleh? Boleh. Okey, kita mula daripada Syazana dengan Zahir Rahmah. Okey. Boleh. 1, 2, 3, mula. Wujud. Wujud kidam. Wujud kidam bakar. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hadis. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Hayat. 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 Okey, bagi tepukan semua. Okey, lancar. Okey, lancar. Okey, Wadina dengan Anis pula. Okey. Saya start dulu ke Zaza? Ya boleh. 1, 2, 3. Wujud. Wujud kidam. Wujud kidam bakar. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Wujud kidam bakar. Mukhalafatul lil hawadis. Wahdaniyah. Kudrah. Iradah. Ilmun. Hayat. Okey, pandai. Okey, bagi tepukan. Okey, bagi tepukan. Okey, semua pandai. Semua dah ingat dah turutan dia daripada yang pertama sampai ke yang ke 10. Okey. Okey, jadi awak dah ingat dah ke 10 turutan sifat Allah, 10 sifat yang pertama, okey? Ada lagi 10 sifat, nanti kita akan belajar untuk next class, okey? Okey. Jadi Ustazah dah ringkaskan ke 10 ni dalam satu bentuk. Nanti Ustazah akan print out, Ustazah akan share dekat awak, okey? Okey, jadi bagi tepukan dulu kepada semua sebab awak semua dah ingat dah ke 10 sifat ini secara turutan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada yang ketiga. Kita akan belajar seterusnya adalah, okey, semua sebut sama-sama dengan Ustazah. Objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran. Di akhir pelajaran, murid dapat menjelaskan maksud bagi setiap sifat Allah dengan betul selepas aktiviti padanan. Okey, jadi tadi Wadina nak tahu sangat kan apa maksud sifat-sifat Allah ni kan? Jadi sekarang kita akan belajar pula maksud kepada 10 sifat Allah yang kita belajar hari ini, okey? Okey. Sifat Allah yang pertama adalah apa? Wujud. Okey, maksud sifat Allah yang pertama ni adalah ada. Okey. Wujud bermaksud ada. Ya. Kena pergi tandas boleh. Okey, boleh Wadina pergi. Okey, wujud adalah ada. Okey, maksudnya apa ada tu? Allah tu ada. Allah tu ada sebenarnya, tapi cuma kita je yang tak nampak. Okey. Yang kedua, kidam. Kidam maksudnya sedia. Maksudnya Sedia. Okey. Jadi untuk penjelasan maksud ni kita akan belajar untuk next class. Hari ni kita akan belajar maksud dengan dia punya tu sahaja, okey? Okey. Seterusnya yang ketiga, bakok kekal. Apa maksud bakok? Kekal. Okey. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, maksud dia bersalahan dengan yang baharu. Apa sifat Allah yang dimaksudkan dengan bersalahan dengan yang baharu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, pandai Zahir Rahmah.
Okey, seterusnya yang kelima adalah qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Iaitu berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri. Jadi Allah tu tak perlu ada pertolongan daripada siapa-siapa pun. Okey, macam Syazana kalau buat kerja sekolah, siapa yang bantu Syazana? Mak saya. Mak awak. Kalau Zawi Rahmah, kalau nak pergi sekolah, siapa yang hantar Zawi Rahmah? Ayah saya. Ayah awak. Kalau Anis nak beli barang, guna duit siapa? Mak ayah. Mak dengan ayah. Tetapi Allah tidak perlukan siapa-siapa pun untuk ciptakan sesuatu. Okey? Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah. Iaitu Esa. Esa. Apa maksud Esa? Berkuasa. Berkuasa. Esa maksud dia adalah satu. Oh, Satu. Maknanya Allah tu tak ada dah Allah yang lain. Maksudnya Allah tu satu je. Allah kita ni je. Okey? Yang ketujuh adalah kudrah. Berkuasa. Kudrah. Berkuasa. Kudrah. Berkuasa. Yang ke-8 iradah. Berkehendak. Iradah. Berkehendak. Yang ke-9 ilmun. Mengetahui. Apa maksud mengetahui kat sini? Tahu apa? Tahu belaka. Tahu semua tentang apa? Rahsia-rahsia sampai ke bisikan hati kita. Contoh Zawi Rahmah kata, bosanlah kelas ni. Allah tahu. Yang Zawi Rahmah kata tu. Walaupun tidak dilafazkan dengan mulut. Ya, betul. Yang ke-10 hayat, hidup. Hayat hidup. Okey, sama-sama sebelum dengar Ustazah. Hayat hidup. Ilmun mengetahui. Iradah berkehendak. Kudrah berkuasa. Wahdaniyah Esa. Qiyamu binafsi. Berdiri dengan sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan yang baharu. Baqa kekal. Qidam sedia. Wujud ada. Okey. Jadi Ustazah bagi masa ke awak. Okey. Tengok dalam buku teks ada maksud dia dengan sifat dia kan. Okey, Ustazah bagi masa awak dalam 2 minit untuk awak tengok dan hafal dia punya, bukan hafal lah, faham dia punya maksud dia. Okey? Boleh? Ada apa kalau siapa-siapa nak suruh Ustazah dengar, bagi tahu Ustazah. Semua ke salah? Ya, sebab nanti kita ada kuis. Oh, ada kuis. Ya, kita ada kuis. Sekejap ya. Baca dulu.
Kita tengok. 6 wadaniyah. 8 iradah, maksud dia berkehendak. Okey. Okey, jadi 2 minit dah habis. Semua dah tahu ke? Dah tengok dah dalam buku teks? Okey, kita main kita buat satu aktiviti. Boleh. Sekejap. Okey, aktiviti ni Ustazah akan dia ada 10 sifat Allah, tetapi dia campur dengan 10 sifat Allah yang kita akan belajar nanti. Jadi Ustazah nak awak datang depan. Ustazah akan volunteer lah. Awak akan datang depan. Awak akan pilih dia punya sifat dia dengan makna dia yang kita belajar sahaja hari ini. Faham? Abaikan yang kita tak belajar lagi. Okey? Okey. Tak apa. Okey. Jadi yang pertama, siapa nak datang depan? Saya Okey, Wadina datang depan. Pilih maksud dia, pilih sifat dia dan bawa kepada dalam kotak maksud tu. Okey. Apa yang kita belajar je, Ya, Ustazah. yang kita belajar sahaja. Saya nak yang nombor 1 sekali. Ya. Okey, maksud dia. Wujud maksudnya ada. Okey, duduk dulu. Nanti kita tengok jawapan dia. Ustazah betul ke tak? Nanti kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, Zawi Rahmah. Ambil apa? Sampai bakar. Bakar maksud dia? Kekal. Okey, kekal. Okey, seterusnya siapa pula? Saya. Okey, Anis, seterusnya. Okey, Anis sudah datang depan. Pilih. Nanti kita tengok jawapan dia betul ke tak betul. Anis nak ambil yang mana? Ilmu maksud dia? Anis kata mengetahui. Okey. Saya. Okey, seterusnya Syazana. Saya nampak yang warna oren. Yang warna oren, Wahdaniyah. Okey, maksud dia? Okey. Jadi ada lagi tak? Ada lagi tak yang kita belajar hari ni kat sini? Kudera, Ustazah. Kudera warna Pink. Kudera. merah, pink. Okey. Dia maksud dia apa? Berkuasa. Berkuasa. Betul ke berkuasa kawan-kawan? Betul. Betul kudera berkuasa? Betul, Okey. betul. Kita tengok ada yang salah ke tak? Okey. Ada lagi ke? Ada lagi ke yang kita belajar hari ni? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada dah Kita tak belajar lagi yang ni Okey. Belum. Mari kita tengok jawapan dia betul ke tak? Wow. Ya, betul. Kita bagi tepukan. Okey. Pandai semua. Okey. Okey, jadi Ustazah nak ulang lagi sekali dengan Ustazah. Maksud sifat Allah. Okey, yang pertama wujud. Ada. Kidam. Sedia. Ketiga baqa. Kekal. Okey. Wadina baca nombor 4. Mukhalafatuhu lil hawadith. Ya, maksud dia? Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Okey. Anis, seterusnya baca yang nombor 5. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Okey. Seterusnya Zawi Rahmah. Wahdaniyah, maksudnya Esa. Okey. Yang ketujuh Syazana. Kudera, berkuasa. Qudrah, berkuasa. Okey, yang ke-8 sifat apa? Yang ke-8 Iradah. Iradah. Maksud dia? Iradah maksud Berkehendak. Berkehendak. Ya, betul. Yang ke-9 ilmun. Okey, maksud ilmun apa? Mengetahui. Dan yang terakhir hayat. Maksud dia? Hidup. Okey, pandai semua. Bagi tepukan. Okey.
Okey, jadi seterusnya sebab awak dah faham semua, Ustazah nak uji awak, okey? Okey, Ustazah akan bagi kertas dekat awak, lembaran kerja. Awak buat ni, nanti kita bincang. Awak buat dulu dalam ni. Buat tadi. Cukup kan? Hafsah nanti siapa duduk serumah dengan Hafsah? Serumah dekat jiran kan? Okey, Saudara Rahman nanti ambil ni bagi kat Hafsah tau. Nanti Saudara Rahman tolong ajar Hafsah. Okey. Okey, buat dulu yang tu. Yang tak faham tanya panggil Ustazah. Wow. Okey, yang tu macam ni. Sekejap ya. Macam ni. Dalam prosesnya. Okey. Dia jauhi ke Ustazah mak dia punya ni? Nak tiru. Tulis dalam jawi lah. Tulis dalam jawi. Kalau tak boleh baru tulis dalam rumi, okey? Okey, kayak. Syazana boleh? Boleh. Saya nak hantar hari ni juga Ustazah. Ya, kita bincang terus dalam kelas sebab tak payah dah buat kat rumah. Awak banyak lagi kerja sekolah yang lain, betul? Main dekat sekolah agama. Ya. So jadi tak payah simpan-simpan dah. Okey, semua dah siap ke? Dah. Syazana dah siap ke? Okey dah. Okey dah. Wadina dah siap? Dah Ustazah? Anis dah? Okey. Jadi mari kita bincang jawapan dia, okey? Awak tengok dekat kertas awak, kat depan pun ada. Okey. Jadi soalan dia minta kita isi tempat kosong maksud kepada sifat Allah tu. Okey. Jadi ada berapa sifat? Ada 10. Okey. Jadi maksud sifat yang pertama, okey, sifat pertama tu apa? Wujud. Okey. Maksud wujud apa? Ada. Ya, betul. Okey, soalan satu dekat sini Awak check jawapan tanda betul ke tak? Boleh tukar tak Ustazah? Boleh tukar dulu. Okey. Yang kedua sifat Wujud. yang kedua Kidam maksud dia Sedia. Okey, awak tengok ejaan kawan awak. Betul ke tak betul? Anis punya eskontot. Okey, nombor 3. Sifat apa? Bakor. Bakar maksud dia? Kekal. Okey, yang keempat sifat dia apa? Muhadafatul hawadi. Okey, maksud dia apa? Bersalahan dengan yang baharu. Ya, pandai. Ingat dah tu. Sebab saya kena soalan ni tadi Ustazah. Ya. Bila banyak kali jawab soalan, ingatlah. Boleh ingat. Bersalahan dengan Yang baharu. yang baharu. Okey, yang kelima, Qiyamu binafsi. qiyamu binafsi. Maksud dia apa? Berdiri dengan sendiri. Ya, berdiri dengan sendiri.
Yang keenam. Yang keenam Wahdania. Okey, maksud wadahnya? Esa. Yang ketujuh. Kudrah. Maksud kudrah? Berkuasa. Berkuasa. Yang ke-8. Iradah maksud dia? Berkehendak. Berkehendak. Sembilan. Sifat apa? Ilmu. Ilmu maksud dia? Mengetahui. Mengetahui. Dan yang terakhir? Ayat maksud dia? Hidup. Okey, siapa betul belakang? Saya. Okey, Anis betul semua. yang siapa yang tanda? Anis betul semua. Anis tanda yang siapa? Wadina betul berapa? Betul semua. Zahir Rahman tanda yang? Saya tanya Syazana. Syazana betul. Syazana salah 2. Salah 2. Syazana tanda yang? Zahir Rahman? Betul. Betul semua. Betul semua. Okey, Syazana je lah yang salah. Okey, tak apa dah Syazana. Biasa yang susah tu kan, yang panjang tu kan Syazana salah kan? Ya, betul. Tak apa. Syazana nanti kita belajar lagi, okey? Okey, saya. Okey. Okey. Jadi, kita dah belajar banyak benda dah hari ni, betul? Yang ni bagi semula kepada kawan awak. Bagi semula kepada kawan. Tampalan dalam buku. Tak payah simpan dalam fail yang Ustazah kata, yang fail pendidikan Islam tu. Okey. Yang hijau tu. Ya, yang warna hijau tu simpan elok-elok dalam tu, okey? Okey. Bawa kan? Bawa. Simpan terus dalam tu. Okey, jadi kita belajar apa hari ni? Kita belajar tentang sifat Allah. Sifat Allah. Okey, yang pertama kita belajar tentang, kita kenal pasti dulu sifat Allah. Yang kedua kita belajar Maksud. turutan sifat Allah. Ada 10, daripada 1 sampai 10. Yang ketiga kita belajar tentang maksud sifat Allah. Okey, jadi Ustazah nak tahu, okey, maksud mukhalafatul lil hawadis apa? Bersadahan dengan yang baharu. Okey, pandai. Maksud iradah? Berkehendak. Maksud ilmun? Mengetahui. Okey, pandai dah tu semua. Okey, jadi untuk 10 sifat ni memang awak dah kuasai, awak dah ingat dah semua. Okey, awak ingat daripada sequence dia, turutan dia, awak dah ingat maksud dia, awak dah ingat sifat dia. Okey. Jadi bila dah ingat, awak kena buat apa? Hafal. Kena hafal lagi. Ulang-ulang. Ulang-ulang, janganlah bagi lupa. Bagi tahu Kak Maya. Bagi tahu Kak Mak Ayah hari ni belajar tentang sifat Allah. Rupa-rupanya Allah pun ada sifat dia, betul? Betul. Okey, jadi kita ni sebagai seorang manusia, kita ni kena sentiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan cara macam mana kita kena tingkatkan keimanan kita? Berzikir lagi? Istighfar lagi? Solat lagi? Selawat lagi? Sedekah. Okey, tapi tu semua amalan dia. Kalau kita tak kenal Allah, maka tak ada guna juga. Jadi yang pertama sekali kita kena kenal dulu Allah tu. Siapa Allah tu? Sifat-sifat Allah tu macam mana? Jadi untuk tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita kena kenal dulu Allah, baru kita boleh buat amalan-amalan tu. Boleh je kita nak buat dulu. Okey? Okey. Jadi ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Jadi Ustazah harap apa yang kita belajar hari ni awak ingatlah. Jangan lupa. Jangan lepas awak keluar daripada kelas ni awak lupa, okey? Sebab minggu depan kita akan belajar lagi tentang tajuk ni lagi berapa? 10. Lagi 10 sifat, okey? Lagi 10 sifat, okey. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, bagus. Syukran Ustazah. Jumpa lagi Ustazah. Kami sayang Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sob. Amin. Okey, boleh duduk semua. Terima kasih Ustazah.